semoga dia akan berubah lah. Mungkin hari ini kita diuji dengan kita di saman. Kadang-kadang kita kena fikir balik. Yang pertama sekali kita kena sabar. Sabar setiap apa yang diuji. Yang kedua, kita kena sentiasa berfikiran positif. Sebab kalau kita sentiasa berfikiran negatif, kita akan emosi. Jadi kalau kita sentiasa positif, kita akan fikir balik diri kita. Kerana dengan satu itu dah jadi, saya pun dapat, kamu pun dapat, dan semua orang akan dapat kebaikan daripada Allah SWT. Kesalahan dia tak ada road tag, tak ada lesen. Dia biasa kena saman. Saman ni sampai beribu-ribu saman ni belum dijelaskan. Cak saya kepada remaja di luar sana yang tidak ada lesen, cuba usaha untuk dapatkan lesen supaya dia tidak mendatangkan masalah pada diri sendiri. Ceritakan tentang ni lah, tentang solat dengan sama bapak, kena hormat. Walaupun orang nampak gaya macam gini, apa dia kata, tak mungkin orang jahat. Yang 1 hingga 10, 4 dia akan masuk dalam otak. Apa guna nak dapat pengajaran, dia cakap dengan rukun semayang. Lepas tu apa ni, nak mandu dengan tak lesen. Cakap lesen penting, ambil lesen lah. Di mana-mana dah tak takut. Tak payah nak lari. Dia cakap ada juga menyesal. Dia slow lah. Nak berubah terus tak boleh kan. Dia cerita kira dia suruh saya ubah pelan-pelan, kalau boleh pelan-pelan. Dia dah bagi tahu apa, dia bagi hadis, sabda Nabi apa semua. Dia okey lah. Tentu cuma tu lah dia suruh saya ubah balik kan, pergi baca dulu balik kan. Lepas saya cakap boleh tapi perlahan-lahan lah. Dia membagi ceramah dan nasihat supaya kita membentukkan apa yang telah kita lakukan ke arah kebaikan. Dia akan mengaitkan agama dengan dunia sekarang ni. Daripada kita ni, kiranya jangan buat kesilapan, kita baiki balik kesilapan apa yang kita dah buat. Kita betulkanlah apa yang kurang daripada kelebihan. Yang salah memang salah lah. Lesen, hotel tak ada kan. Semua jalan raya memang perlukan lesen lah. Hotel semua penting. Lesen tak ada semua kan, kita menyusahkan orang kan. Macam saya dah buat lesen, tapi dia memang kita dah buat beberapa kali kan. Tapi kita kena terus mencuba lah untuk mendapatkan lesen. Pasal kita atas jalan kan. Memang kalau boleh tahan tak lesen memang kena saman tu lah. Dia tu tak tahu nak cakap apa. Dia tak tahu nak cakap apa, dia dah ngantuk. Dia mengantuk. Mengantuk. Dia kata dia tak boleh tidur, dia tak boleh tidur malam lah. Dia jawab malam lah. Tu lah, Iran juga lah, dia cakap macam tu lah. Dia dah ngantuk. Dia tak tahu nak cakap apa lah. Jadi kalau ambil lesen ni kan, kemudahan kan. Kalau accident ke apa ke, senang. Tengok apa yang patut lah. Kita dengar je apa yang patut. Kalau dia cakap kita dengar je. Saya suka mendengar bang. Kalau bab undang-undang tu betul. Betul apa yang dia cakap bang. Apa dia pesan semua, nasihat dia semua saya boleh terima. InsyaAllah bang. Kalau kita janji kita berubah, mana tahu luar saya tak boleh ubah. Saya dosa bang. Betul tak?